vitamin C boleh ambil waktu malam ke? Ada gastrik pula, boleh ambil vitamin C tak? Dua soalan ni memang antara soalan yang selalu orang tanya Kak An. Jadi hari ni Kak An nak jawab dua soalan ni dulu. Untuk soalan yang pertama, vitamin C ni boleh ambil ke waktu malam? Jawapannya boleh. Sebenarnya vitamin C ni dia boleh ambil pada bila-bila masa je. Pagi boleh, tengah hari pun boleh, malam pun boleh. Ada yang tanya Kak An, kalau ambil pada waktu malam, badan kita tengah rehat kan? Jadi macam mana penyerapan vitamin C tu? Sebenarnya, walaupun kita sedang tidur, badan kita tetap menjalankan proses tu. Jadi, vitamin C tu tetap juga diserap dan digunakan oleh badan kita. Untuk vitamin C, Shaklee yang Kak An pegang ni pula, dia mempunyai 500 mg vitamin C dengan teknologi Sunscreen release. Okey, apa maksud Sunscreen release tu? Maksud dia menggunakan sistem pelepasan yang berperingkat. Jadi vitamin C ni dia tidak lepaskan sekaligus dalam badan. Sebaliknya dia lepaskan sedikit demi sedikit secara berperingkat, iaitu 100 mg setiap jam. Jadi vitamin C ni dia boleh berada dalam badan kita lebih lama lah. So tiada pembaziran kat sini. Berbanding dengan vitamin C yang lain, dia lepaskan sekaligus, walaupun kita ambil 1000 mg sekalipun, selebih dia akan keluar ataupun dia buang melalui kita punya air kencing lah. Jadi kalau anda lebih senang nak ambil vitamin C pada waktu malam, boleh sahaja. Yang penting pilih waktu yang anda boleh konsisten setiap hari. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Kalau ada gastrik, boleh tak ambil vitamin C ni? Jawapan dia boleh. Okey, malah vitamin C Shaklee ni dia sesuai untuk mereka yang ada perut sensitif sebab dia diperbuat daripada ekstrak jagung dan dia tak bagi pedih pada perut seperti setengah vitamin C yang lain lah. Okey, bagi mereka yang ada masalah gastrik, penjagaan sel perut tu juga penting. So, vitamin C ni dia membantu untuk menyokong proses pemulihan sel perut yang mana dia terhakis akibat masalah gastrik. Cuma Kak An nak cadangkan ataupun nak nasihatkan lah, kalau perut yang sangat sensitif, ambil selepas makan ataupun ikut kesesuaian badan masing-masing lah. Okey, jadi kalau selama